Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Afif Idlan 73. Hari ni merupakan hari apa? Hari ni hari aku tak nampak. Metang dah. Ini adalah hari Rabu 24 hari bulan September 2025. Hari ni lain sikit. Aku dah lama dah terfikir nak bawa anak gajah ni, jet ski darat ni, untuk buat video lah. Tapi tak kesampaian ni. So hari ni baru ada masa untuk pinjam motor ayah aku untuk kita buat video lah untuk hari ni. So ya, hari ni aku sepatutnya kerja, tapi aku ambil cuti hari ni lah. Aku nak pergi ke UTP, Universiti Raja Petronas. Since lepas hari ni ada career fair, hari ni dan esok 24 dan 25. Kita currently approaching Tol Sungai Dua. Di ketika jam 9 pagi ni rasanya macam tak ada apa-apa roadblock kot. But we never know. Clear. Kita teruskan perjalanan dulu. Saat lagi kita akan sambung ni, insyaAllah. Okay, so area selepas Sungai Dua ni menghala ke Seberang Jaya dan juga ke Island. Trafik agak banyak, tapi berjalan dengan lancar lah. Normal lah untuk di pagi weekdays. Okay, alhamdulillah kita dah sampai kat Juru. Baru 1/3 ke 1/4 dia perjalanan keseluruhan aku. Satu hala ni. Oh ya, hari ni aku plan balik hari je lah, bukan tidur di sana. Distance, kata salah aku dalam, dia konsum dalam 3 jam. Ke tak? Ke 2 jam lebih je, 2 jam setengah kot. Dengan kemudian WCE dia dah memudahkan lah. Agak mengantuk lah. Teruskan sana pelan-pelan. Ciao. So kita berhenti sat dekat perhentian Hentian Bukit Merah. Idea aku nak makan kat sini. Boleh lah, aku nak minum kopi lah. Ngantuk sikit lah. Kita minum kopi dulu. Kita sama ni. Ciao. So alhamdulillah, kita pun dah selesai minum dan actually dah makan dah pun. Consider brunch lah tu. Dekat Hentian Bukit Merah. Next, aku nak pergi refuel, siap-siap penuh-penuh. Rasanya satu kali refuel ni boleh enjok balik rumah terus rasanya lagi. We'll see. So aku akan isi minyak kat Petronas. Senang pakai settle. So alhamdulillah, finally kita dah exit Highway Plus, Highway Utara Selatan. Kita dekat Cangkat Jering sekarang. Kita akan teruskan untuk masuk ke WCE West Coast Expressway. Dan probably kita akan exit dekat Air Tawar kalau tak salah aku. So let's jom. Okay, alhamdulillah setelah sekian lama kita akan sampai ke persimpangan Cangkat Cermin. Kena exit sini lah kalau nak pergi Seri Iskandar. Ngantuk weh. Jam sekarang menunjukkan 11.13 pagi. So ni sampai sana aku nak mandi sat. Dan baru kita pergi lah ke event TEC.
So alhamdulillah, finally kita dah sampai Seri Iskandar. Apartmen tu dah cerah. Tasik Iskandar. Kau pernah pergi sekali ya? Itu pun aku kacau member aku dating. Ambulan. Not sure if hospital SI dah jalan ke tak. Kari kepala ikan Salim. Si kandang Melayu. Mana meeting point? Tak nampak lah. Oh belah sana, sorry. Rahman's Corner makan nancis. Petang-petang belayak kelapa. Ya, yeah, betul. Beli donat lah. Tu nasi kandak, nasi kukus Ryan. Ni adalah gerbang. Biasa. Dah ada mixwear. Swear AW Family Mart. Mary Brown pun baru kat aku rasa. Momoyo tu kenapa pula? Banyak agak benda baru. Ni kedai Mak Angkat Razi. Mana? Mana tu? Apa tak nama kedai tu? Mak Angkat Razi tu. The Long One. Aku berhenti kalau dia tahan. Dia tak tahan, aku tak berhenti. Ui, sejak bila dah ada digital board ni? Dia tak tahan, jalan lah. Alhamdulillah, aku pun dah selesai bersiap. Kat baju, mandi, berak dan sebagainya. Kita akan straight away pergi Chan Solar Complex untuk attend TEC lah. Tadi aku dah receive call daripada Razi. Dia cakap dia dah sampai, which is good lah. Aku ada, at least ada kawan lah, tidaklah bersendirian. Hopefully aku tak berpeluh lah. Amin amin ya rabbal alamin. Apasal banyak sangat motor parking tu? Student foundation dah boleh bawa motor ke? Ada je kat persoalan kanan. Aduh, dia tak puas hati. Secepat dalam lah. Sekejap lagi aku akan simpan dulu everything. And nantilah kita akan sambung ni. Ciao. 6.5 hours later. Alhamdulillah. Jam menunjukkan pukul 4.30, 4.32 petang. So alhamdulillah kita dah selesai urusan menghadiri event TEC anjuran Universiti Teknologi Petronas. Aku dah go through beberapa booth yang aku memang planning untuk pergi. And yes, alhamdulillah, aku dah dapat dah apa yang aku seek for, except for dapat kerja lah. And again, aku nak shout out to Razi and also Mira. Thank you for ni lah bawa aku jalan-jalan, pergi makan and so on. Thank you belanja makan, thank you tumpangkan kereta. Semoga dipermudah urusan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Amin.
So ya, kita dah boleh balik dengan aman. Ya. So roughly aku ada dekat sini from what, 12 PM up until now lah, 4.30. Bateri phone aku habis, so aku charge dekat bawah seat lah. Jadi aku tak ada access kat phone aku atas motor ni. But it's okay, aku nak menunggang, bukan nak main phone. And yes, aku akan singgah Jawi untuk jumpa dengan Adli. Thank you. Aku shout out juga dekat Adli, person where aku refer lah. And also at this point pun aku nak kena ke rumah dia untuk refer lah, something related to work lah, untuk interview aku. So yeah, hopefully this hard work pays off lah, InsyaAllah, mudah-mudahan, amin. Okay, kita singgah kat Bubur Perak Sat. Aku nak minum-minum Sat. Lagi kita sambung perjalanan. Ciao. A few moments later. Alhamdulillah, kita dah selesai makan. Aku makan. Tadi dah makan lah, baru makan lagi lah. Kadang-kadang pelik juga Aku pun tak tahu pasal apa aku buat keputusan untuk singgah berhenti makan. Penuh perut sengkak. Okay, aku makan bubur pulut hitam, teh o ais. Padahal aku terangi nak minum yang masak. Hei, apalah, lagi kita singgah semayang. Kita beli air mineral. Enough ayak manis hari ni. Kita jalan pelan-pelan. Bismillah. Ya. Okey, kita dah masuk WCE daripada Cangkat Jermin. Kita akan pergi Alostar, Georgetown dan Berwas. Teruskan perjalanan dulu. Kalau dah menarik, aku akan sambung naik jauh. Kita dah sampai penghujung WC. Ada utara. Jadi kata Taipei. Allahumma salli ala Muhammad. Kita akan masuk terus ke ni kata apa? Allah. Highway Utara Selatan Plus. Alhamdulillah, selesailah sudah urusan kita. Minum air, air mineral. Aku dah minum Red Bull yang aku dapat tadi dekat TEC. And currently dah solat dah pun. So dah tak apa. Kita terus menghala ke Jawi. Kita exit Jawi lah. So alhamdulillah, akhirnya kita dah exit Jawi. Kita akan straight away pergi rumah Abang Deli kita. Aku nak tumpah lelap sat.